beta rasa kosong? Wonder, ayah dia selalu cakap, buat itu sabar. Negeri tanpa raja, ramai mata yang memhati kita. Laut pula kelihatan tenang, tapi hati Patik rasa seperti ada yang nak kacau. Jangan risau, Laksamana. Para tentera akan bersedia bila-bila masa. Balai untuk kawal, tiada pergerakan lagi. Raja tiada di istana sekarang. Lagi istana sangat lemah. Tapi tentera mereka masih banyak. Kedua, kita harus berhati-hati. Pedang bukan cara kita. Kita guna tipu daya. Beta akan masuk sebagai kawan arwah raja. Nama itu pasti dia buka pintu. Permaisuri sedang mencari sokongan. Inilah masa kita untuk menipu. Ya, betul tu. Inilah peluang yang terbaik untuk kita. Betul. Kalau mereka percaya, asal tidak ada milik kita. Laut kita tengok. Nanti kita main seronok. Okey, aku akan datang dan intai senyap-senyap. Terbaik. Betul, ada surat. Tulisan Lanun macam main-main je. Apa yang tuanku? Lanun telah beri amaran dari laut. Macam mana ni? Mereka terlalu berani. Kita pun jangan kalah. Laksamana. Betul, kita kena kuatkan kawalan laut. Dan kita perlu bersedia jika mereka cuba-cuba untuk berdarah di kawasan kita. Mari. Ampun, Permaisuri. Beta kawan lama arwah raja. Kawan lama suami beta. Sejak bila? Ya, baginda selalu berkata tentang tuanku. Wah, suara dia lembut lah. Dia nampak jujur. Istana mengalu-alukan kehadiran tuanku. Ada sesuatu yang tak kena. Apa bendahara, apa banjiran, apa Laksamana. Orang ni nampak macam ada rahsia. Rahsia? Tapi kita masih belum mempunyai bukti. Petanda dah ada. Kita semua kena hati-hati. Patik akan perhatikan setiap langkah. Jangan risau semua. Pedang para tentera sentiasa bersedia. Mari! Wow! Ampun Permaisuri, negeri ini masih goyah. Beta akan tolong jagakan ini. Beta perlukan masa. Tak apa, Beta akan uruskan negeri ini sehingga stabil sahaja. Maksud tuanku nak bantu kami dalam sistem pemerintahan istana ni? Iya, Beta kawan lama arwah raja. Beta bukannya nak kuasa, cuma nak tolong. Tapi ancaman luar masih ada. Iya, sebab tu Beta berdiri di sebelah tuanku, bukannya di hadapan tuanku. Beta agak tapi jangan jaga setia. Baiklah tuanku. Beta akan tunggu keputusan tuanku. Kabar istana semakin hampir.
Ha, topengnya telah terbuka. Selama ini dia tipu beta. Pengawal, jalankan titah sekarang dengan perintah tuan tu. Ikut kami sekarang. Bawa dia. Cepat. Kerajaan ini takkan bertahan lama. Mari. Apa cerita? Raja daripada kerajaan sahabat awal Yarham telah datang. Dia akan datang kembali kita tak ada arus raja. Wah, wajah baginda nampak betul terbaik. Ayah dia buat pilihan yang tepat. Dia tak datang bukan untuk berkuasa. Kalau itu amanah arwah Sang Beta, Beta terima.